Ini diorang dah advance sikit dah boleh main sikit-sikit. Diorang dah lawan-lawan biar. Hari ni bawa family datang nak main pickleball ini dekat Game Point Avia Rawang ini tempat dia. Kosong sini, lapang. Korang dapat kot hujung sana. Tak ada orang sini. Tak ada orang sini. Seronok main kan. Tak adalah malu-malu kalau tak pandai main pun. Kasut. Ni Nisha duduk belah sana. Dua-dua. Ami dengan mama. Ni dengan mama. Kita main satu. Boleh ke? Nisa main bola skru Tak ramai orang sangat ni. Mungkin cuti orang balik kampung. Jadi dapatlah main puan-puan kan. Boleh extend masa lagi nak main kan. Ini dia boleh booking guna app ataupun nak datang walk in pun boleh datang booking sebab dia tak penuh ni. Ini pickleball dekat Avia Bandar Country Home Rawang. 1 jam RM45. Murah kan? Ayuh mama, ayuh. Dah makin rancak semua dah tahu main undang-undang terabur je lah kan. Janji boleh pukul je kan. Ambil Nisa. Ini kalau datang bawa family ambil lah 2 jam kan. Kalau 1 jam tak sempat nak main, 2 jam puas lah sikit kan. Tak adalah letih sangat, tak adalah macam main-main saja kan. Tengok tu, dah nak ketuk. Dia ada berapa kot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tapi yang digunakan 4 kot saja. Dia adalah jual air-air kat situ, kat depan dekat kaunter sana. Dia punya kot pun agak luas senanglah kita nak bergerak kan, depan belakang semua kan. Dia setengah kot tu dia sempit, nak bergerak ke belakang susah. Ini dia punya bumbung pun tinggi, dia punya belakang pun luas bolehlah kita nak undur-undur nak ambil bola kan. Ada kursi, tempat duduk, bolehlah duduk-duduk kan kalau yang tak main tu. Seronok-seronok untuk readah bersama keluarga
keluar juga peluh kan. Dah halang-halang dekat rumah kan, datanglah main kan. Terus tu. Lama-lama boleh lah bang. Dia banyak kot lah. Ini banyak banget. Dia selalu main badminton. Tak pingpong. Dia kalau nak bagi berpeluh main ni lah. Tapi lutut sakit lah. Woi. Dah ni. Tinggi pun boleh dah ni. Boleh je. Berpeluh juga main sikit-sikit pun berpeluh lah. Sesuai lah untuk riadah kan, nak keluarkan peluh kan. Ada ni ambil kan ni? Pak Teh tak main pun. Ini diorang dah advance sikit lah. Dah boleh main sikit-sikit. Diorang dah lawan-lawan lah. Biar. Mula-mula ambil kot 1 jam, rasa macam tak cukup kan. Ambil 2 jam, berlebih lah pula, penat lah. Semua dah penat dah.